Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfa Qayyum bersama dengan rakan setugas saya Muhammad Akil Akasha. melaporkan secara langsung dari dataran SMK Bayan Lepas bagi pelancaran program Madrasah Ramadan yang berlangsung dengan penuh penghayatan dan suasana yang amat tenang bersamaan dengan kedatangan bulan yang mulia iaitu Ramadan. Majlis ini dibukakan oleh bacaan surah Yasin daripada guru pendidikan Islam. Bacaan itu disertai oleh kesemua warga sekolah dengan penuh khusyuk dan tertib. Seluruh Malaysia telah ditetapkan pada 1 Ramadan 1447 Hijrah. Selamat menjalani ibadah puasa kepada semua umat Islam seluruh Malaysia dan Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Diharapkan program Madrasah Ramadan ini dapat membentuk keimanan dan sasiah terpuji dalam kalangan warga SMK Bayan Lepas. Semoga Ramadan kali ini memberi keberkatan dan menjadikan kita insan yang lebih bertakwa. Saya wartawan Akil Akasha. Dan saya wartawan Zulfa Qayyum melaporkan untuk TVPSS SMK Bayan Lepas. Dan kami berdua mewakili seluruh warga SMK Bayan Lepas mengucapkan Salam Ramadan. Salam Ramadan.